untuk kita. Akhirnya, apa yang boleh kita pelajari dari kisah si Tanggang? Moral utama, jangan sesekali angkuh dan lupa diri. Dalam psikologi, sikap narsisism atau pentingkan diri hanya memakan diri di hujung cerita. Namun, kisah ini juga tentang redemption, peluang kedua yang kadangkala tak akan datang lagi. Pernah tak anda terfikir bila kali terakhir anda bertanya khabar ibu atau ayah? Jangan tunggu kejadian luar biasa untuk menghargai mereka. Kisah Tanggang mengingatkan kita, status sosial dan wang tidak bernilai jika kasih sayang terabai. Saya pernah jumpa seorang sahabat berjaya di bandar tapi tetap pulang ke kampung setiap minggu. Katanya duit boleh dicari, restu ibu tiada galang ganti. Ini prinsip universiti kehidupan yang patut kita pegang. Kesombongan adalah racun senyap dalam hati. Ia membunuh sifat rendah diri dan membuka ruang kepada bencana, sama ada dalam keluarga, kerjaya atau masyarakat. Jangan jadikan kisah si Tanggang sekadar cerita dongeng tapi sebagai cermin kehidupan. Jadi sebelum episod ini berakhir, saya cabar anda ambil telefon, hubungi ibu atau ayah, ucapkan terima kasih kerana dalam dunia serba moden, kasih sayang tetap jadi tonggak kebahagiaan sejati. Terima kasih kerana sudi mendengar. Sampai kita jumpa lagi dalam kisah penuh pengajaran.